الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا من مقاليد الأمورها بك اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم اجعل أسرار مشايخنا وبركاتهم وأنوارهم سارية فينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saya mulakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita nak sambung tentang perbahasan filsafat Yunani berkenaan dengan salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan fahaman Mu'tazilah. Kita sentuh dulu tuan-tuan beberapa peribadi, contohnya Ibnu Rawandi, Ibnu Isa Al-Warraq, Ahmad bin Al-Hayth dan Al-Fadal bin Al-Hadith. Al-Fadal Al-Hadith ni antara tokoh-tokoh orang yang meletakkan akal melebihi daripada nafs sehingga berani mengkritik Al-Quranul Karim bahkan ada yang mengkritik risalah kerasulan, mengatakan risalah kerasulan itu satu benda yang tak diperlukan. Kita dah ada akal dah, kita dah pandai dah boleh, kita dah ada alat untuk meneliti dan juga membezakan yang baik dan yang buruk. Kenapa perlu panduan rasul dan sebagainya? Sambungan sebagai contoh dapat dikemukakan Ibnu Rawandi, imam kaum Mu'tazilah, pernah mengarang buku yang dinamakannya sebagai At-Taj. At-Taj ni makna dia mahkota lah. Di dalam bukunya ini beliau mempertahankan pendapatnya bahawa alam ini qadim, yakni tiada permulaan, tak permulaan adanya. Maksudnya kewujudan alam tidak ada permulaan, qadim, sama macam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pandangan beliau saja tuan-tuan. Kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali kritik ahli-ahli falsafah sampai menghukumkan mereka kufur tu. Al-Farabi antaranya, Ibnu Sina, itu antara pandangan mereka mengatakan ini alam yang qadim. Di kerana kitabnya Tahafutil Falasifah, tahafuz, keruntuhan falsafah, keruntuhan ahli-ahli falsafah. Seluruh dalam kitab beliau tu beliau masukkan tak kurang daripada 20 hujah untuk menolak fahaman-fahaman Mu'tazilah yang berkaitan dengan persoalan akidah, yang menyebabkan ahli-ahli falsafah kalau percaya dan bercakap macam tu boleh jatuh kufur. Antaranya alam qadim ni, alam qadim. Alam ni tidak ada permulaan. Jadi kita nisbahkan alam ini sama macam Tuhan, tak ada permulaan, ada qadim. Ni masalah ahli falsafah lah. Ini semua terpengaruh dengan falsafah Yunan lah ni. Falsafah Yunan yang saya beritahu dulu, bila mana mereka mengkaji masalah-masalah berkaitan dengan benda yang di luar daripada kemampuan akal berfikir, kita sebut sebagai metafizik tu. Jadi kalau benda yang berkaitan dengan benda yang boleh dicapai dengan panca indera, okey kan? Benda yang boleh kita lihat, yang boleh kita sentuh, yang boleh kita rasa, tak apa. Itu boleh kita nilaikan dengan akal kita. Buat uji kaji tak betul, ulang balik sampai 1000 kali. Siapa dia? Thomas Edison kan?
buat apa ni mentol berseribu kali. Orang kata dia hang tak berjaya. Bukan hang apa, hang gagal. Bukan gagal, dia kata tak berjaya lagi. Gitu. Tak apa tu benda yang boleh dilihat, okey. Tapi persoalan benda yang tak dapat dilihat, tak dapat dirasa, tak dapat dicapai dengan panca indera. Macam mana kita nak menghukum benda tersebut? Tak. Apatah lagi kalau berkaitan dengan ketuhanan. So ahli-ahli falsafah Yunan dulu memang mereka mengkaji masalah tu dan maka sentuh berkaitan dengan masalah ketuhanan. Tuhan ni macam mana? Tuhan ni duduk kat mana? Bila wujudnya Tuhan? Macam mana kewujudan Tuhan? Hakikat Tuhan, sampai ke hakikat Tuhan pun dibahaskan dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan penyelewengan dan salah sampai-sampai terdapat di kalangan ahli-ahli falsafah Islam juga yang terpengaruh dengan cara pemikiran yang macam tu, yang mengatakan alam ini juga qadim. Bila kita kata alamnya qadim, artinya alam tidak ada permulaan. Kita memberi sifat yang sama kepada makhluk dengan sifat yang hanya ada kepada zat ketuhanan yang Maha Esa. Maka Imam Al-Ghazali karang kitabnya Tahafutul Falasifah, keruntuhan falasifah, ahli-ahli falsafah, runtuhnya pegangan ahli-ahli falsafah. Beliau hujah dalam kitab tu. Ibn Rushdi Al-Hafid. Ibn Rushdi dia dua, satu Tok Wan dia, ada pegang kitab Bidayatul Hidayah tu, bukan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab fiqh dalam mazhab Maliki, tapi kitab fiqh tu dia bahas masalah muqaranah lah. Kitab Bidayatul Mujtahid dari ni. Itu faqih, orang alim. Anak cucu dia nama Ibn Rushdi juga. Dia kenal dengan Ibn Rushdi Al-Hafid, itu terkenal sebagai ahli falsafah. Dia karang beli buku tajuk Tahafut, runtuhnya hujah-hujah Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tahafut. So dia tolak balik hujah-hujah Imam Al-Ghazali tadi. Dia nak memenangkan fahaman falsafah dalam masalah-masalah yang dibahaskan tadi ni. Kita bukan tolak ke semua tentang masalah falsafah tadi ni. Dan masalah-masalah yang boleh diterima, yang boleh kita pakai, yang boleh kita guna akal, silakanlah. Tak ada masalah. Tapi dalam perkara-perkara yang tak boleh digunakan akal, jangan kita gunakan akal. Kita beritahu banyak kali dah, akal ini ada batasannya, ada limitnya. Ada benda-benda yang boleh kita berfikir, ada benda-benda yang akal kita tak mampu kita berfikir. Walaupun kita rasa betul, tapi hakikatnya salah, tak boleh. Dalam masalah ketuhanan tak mampu kita nak fikir. Jadi hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dan alam qadir ni memang tak betul lah. Memang tak betul dah. Ni Ibnu Ar-Rawandi. Dalam kitabnya Az-Zamradah dipertahankan pendapatnya bahawa risalah Nabi-Nabi itu telah habis dengan matinya. Dulu kalau risalah Nabi-Nabi dahulu, itu Nabi-Nabi dahulu tu semua risalah mereka tadi ni memang dah, kita kata apa, memang mansukh lah gitu. Bukan risalah tu tak mansukh, syariat, sorry. Risalah tak habis kan, minta maaf. Risalah nubuwah tak habis. Yang habis ni syariat sahaja. Syariat Nabi-Nabi terdahulu, syariat Nabi Musa yang diturunkan dalam kitab Taurat, syariat Nabi Isa dalam kitab Injil, syariat semua Nabi, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Adam, syariat Nabi Ibrahim, seluruh syariat Nabi-Nabi yang terdahulu semuanya mansukhun, semuanya sudah pun habis dengan datangnya Al-Quranul Karim, dengan datangnya kenabian ataupun diangkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruh risalah Nabi-Nabi yang terdahulu semuanya habis kat situ. Dan mulai daripada detik ini, detik pertama wahyu diturunkan, seluruh alam semesta sampai dunia kiamat hanya akan pakai satu sahaja syariat, itulah syariat Muhammadiyah yang diturunkan berdasarkan Al-Quranul Karim dan berpandukan sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada. Sebab tu datangnya Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman nanti ni, dia juga akan meneruskan dengan risalah Nabi Muhammad. Dia tak bawa mai yang namanya Injil tu. Kok-kok lah dia pegang Injil yang sahih nak, yang asal, yang asli. Sama-sama turun daripada langit nanti ni, pegang Injil. Tak pakai. Dia akan membawa dan meneruskan risalah tu, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan ingat lagi peristiwa ketika Sayyidina Umar Al-Khattab pegang kitab Taurat, baca kitab Taurat. Ketika tu Nabi tengok, Nabi marah. Nabi marah kerana Nabi khawatir, takut Sayyidina Umar Al-Khattab terpengaruh dengan isi kandungan Taurat yang sudah pun diubah suai, yang sudah pun ditulis yang macam-macam lah, yang termasuk daripada kita kata yang telah pun dicampur tangan dengan tulisan manusia dan sebagainya. Takut terpengaruh macam tu. Lalu Nabi kata, wahai Umar, kalaulah Musa hidup sekarang ni, ma wasi'ahu illa tibai, Musa juga tak dapat tidak, pasti dia akan ikut aku. Dan ini memang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran sendiri. Tak boleh sebut. Tak ingat dah ayat dah, kita tak payah Quran dah. Payah ni. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Surah apa dah, tak ingat dah. Jadi Allah Ta'ala kata, ingat ketika mana Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Nah, kalau datang kepada kamu seorang Nabi dan Rasul yang sifatnya bagian-bagian, disebutlah kitab-kitab kamu tu. Artinya kedatangan Nabi Muhammad itu tuan dah dibagi tahu dah kepada seluruh Nabi-Nabi sebelum tu, dah bagi tahu dah. Dah tahu dah. Lepas tu kalau kita baca tengok kan kajian-kajian dibuat dalam kitab Injil, kitab Taurat yang saya beritahu dulu, dalam kitab Veda, Purana, kitab orang India, kitab suci orang Hindu, agama Hindu, kitab Buddha dan sebagainya, ada disebut tentang peribadi-peribadi yang mereka katakan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama Hindu yang dikatakan agama yang antara yang tertua, 5,000 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih, agama Hindu. Dalam kitab dia tu disebut dah tentang kedatangan Nabi akhir zaman, tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Jadi artinya apa? Sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Musa pun dah bagi tahu dah tentang Nabi ni, sifat akan datang seorang Nabi gini. So setiap Nabi-Nabi dan Rasul peringat umat dia akan datang seorang Nabi akhir zaman nanti ni, Nabi yang sifatnya gini. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi-Nabi semuanya, kalau Nabi tu zahir, keluar, muncul di zaman kalian, hendaklah kalian bantu dia, beriman. La tu'minun nabihi wa la tansurunna, hendaklah kalian beriman dengan Nabi itu. Nabi-Nabi diperintahkan beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tansurunna, dan membantu beliau dalam menyampaikan risalah beliau, dakwah beliau. Hal aqrartum, adakah kalian berjanji nak tolong tadi ni? Macam mana? Setuju ke nak? Semua Nabi-Nabi jawab, aqrarna, ya Allah, kami berjanji ya Allah. Kalau andai kata Nabi yang kau sebutkan sifat-sifatnya ni zahir di zaman kami akan beriman dengan dia, ikut dia, kami akan bantu dia. Qala fashhadu, saksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, aku sama-sama menyaksikan apa yang kalian sebut tadi ni. Ini tak ada. Semua risalah Nabi-Nabi, semua syariat Nabi-Nabi dengan datangnya Nabi Muhammad, semua syariat dah masuk. Adapun risalah, adapun nubuwah, risalah ni dia adalah kedudukan, martabat. Risalah kerasulan. Kalau nubuwah kenabian, dia adalah manzilah, dia adalah kedudukan, dia adalah perlantikan Allah Ta'ala sendiri. Risalah tak hilang kan. Kalau risalah tu rasul lah, nubuwah tu nabi kan. Walaupun Nabi Musa dah mati, kita panggil apa dia? Kita panggil Nabi Musa kan, panggil ex Nabi Musa. Kalau Navy boleh sebut ex Navy lah, ex Navy, ex Army, kita sebut macam tu. Ex Commander, Commander retired dan semacam kita sebut tu. Tapi kalau Nabi-Nabi sebut apa? Ex Nabi Musa, ada tak? Mana ada? Sebut Nabi lah. Dia Nabi dulunya, waktu hidupnya Nabi. Sekarang ni dia dah wafat dah ni. Dah wafat dah. Di alam barzah. Dia sebagai apa? Nabi lah. Nabi. Dia Nabi Musa. Dia Rasul. Besok dibangkitkan di mahsyar, besok dia dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul juga. So risalah tak habis dengan kematian dia.
Syariat dia saja ada limit dia tu, ada waktu-waktu tertentu. Tapi jawatan kenabian, jawatan kerasulan itu tetap sampailah bila-bila, sebab dia adalah pilihan Allah dan juga ketentuan daripada Allah Ta'ala yang tak berubah. Ni si siapa ni? Ibnu Rawandi. Cuba tengok. Bukan setakat dia katakan kenabian tu tak perlu lah, tak perlu nabi-nabi dan rasul ni pasal kita dah ada akal. Bahkan lebih teruk lagi dia kata risalah nabi-nabi itu telah habis dengan matinya. Mati seorang nabi itu habis dah lah, jawatan kerasulan tu dah habis dah. Ia juga pernah mencemuh kitab suci Al-Quran. Oh, ni pekat kira legend lah tuan-tuan. Kalau berani sampai kritik Al-Quran ni kira memang tak ada apa dah, habis lah. Kita nak hukum apa orang macam ni tak? Kalau sampai berani cemuh Al-Quran ni, habis nak kata apa tuan? Allahu Akbar. Dengan mengatakan bahawa ia melihat ucapan-ucapan Aksam bin Saifi At-Tamimi nama dia, lebih bagus dan lebih manis dari salah satu ayat dari surah Al-Kautsar. Habis tak ada apa dah, habis. Artinya ada satu kalam lain yang lebih mulia daripada Quranul Karim. Habis tuan. Jatuh kita. Orang yang iktiqad macam ni, yang mengatakan ada kalimat lain yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih agung dari Quran, iaitu kufur dia, wala'iyadzubillah. Kalau dia orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, itu dia punya hal lah. Memang dah kufur lah. Tapi kalau dia orang Islam, dia tu kufur dia. Tak ada satu kalam yang lebih mulia daripada kalam Al-Quran. Nabi sebut dah, fadlu kalamillahi ala ghairihi ka fadlillahi ala adnakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Allah Ta'ala, keutamaan kalam Allah Ta'ala berbanding dengan kalam-kalam yang lain tu adalah seumpama keutamaan Allah Ta'ala dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Tuan-tuan nak buat bandingan apa lagi tuan-tuan? Tak boleh banding lah. Nak bandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk mana boleh tuan? Tak boleh. Tapi Nabi nak tunjuk kat kita, bagi kita nampak keutamaan dan kelebihan kalam Allah Al-Quran tu berbanding dengan kalam yang lain. Kita lebih suka baca thread, lebih suka baca Facebook, lebih suka baca WhatsApp, baca Telegram ke apa, lebih suka tengok-tengok benda-benda yang lain. Tak suka baca Quran contohnya. Nabi nak beritahu ni perbezaan kalam Allah. Kalam Quran ni tengok saja dapat pahala, pegang saja dapat pahala. Apa tadi kalau kita baca, kita pelajari, amalkan isinya, lebih-lebih lagi. Sampai-sampai orang yang hafal Quran besok, yang hafal Quran, mak dan ayahnya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat besok, akan dipakaikan mahkota. Besok dibangkit di hari akhirat tu, mak dan ayah kepada orang yang hafal Quran dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih cemerlang, lebih cantik daripada cahaya matahari lagi. Dipakaikan pakaian-pakaian kemuliaan daripada syurga esok. Mak dan ayah orang yang hafal Quran, bukan hafal Quran pun. Kuliah pun baca pun tak jumpa habis mak dengan si ayah tu. Oleh kerana anak dia hafal Quran, maka mak dan ayah dimuliakan Allah Ta'ala. Itu baru mak dan ayah dia. Bayangkan si yang hafal Quran tu sendiri, yang setiap hari terpaksa ulang. Dia bila hafal Quran, dia kena ulang, tak kena baca. Dia kena baca. Zikir jadi wirid dia ada hizib dia. Dia kena habiskan sehari mungkin 3 juzuk ke sehari 3 juzuk, 10 hari kena khatam lah. Dah hafal Quran tak mau pergi lupa, kena baca. Nabi kata Quran tu aksaru tafallutan, dia lebih liar daripada unta yang liar tadi ni. Lebih liar daripada kuda yang liar. Kita tengok kuda liar macam mana, unta liar macam mana. Quran lebih liar macam tu. Kalau kita liar dengan kita tak baca dia, sekejap mai hilang. Nak jinak dia macam mana? Kena main dengan dia selalu. Baca. So paling tidak pun seminggu sekali lah khatam Quran. Kalau seminggu sekali, syari kurang-kurang 5 juzuk juga nak. 5 juzuk. 6 kali 5, 30. Gitulah lebih kurang. 4 juzuk setengah ke 5 juzuk ke gitu lah. Seminggu habis Quran. Jadi kalau mak dan ayah saja pun dah mulia, macam mana kalau si anak yang hafal Quran tu? Kita tak boleh bayangkan macam mana kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Sebab itu saya kata tuan-tuan dulu, kita lah umur 50, 60, 70 kan.
70 dah lagi 30 tahun lagi nak mati kan, 100 tahun. Kita ambil Tuan M kan, Tuan M 101 tak sihat elok lagi kan. Kuat lagi. Tuan M sihat kan, 101 umur, otak pun elok lagi. Sihat elok. Ada orang sampai 101 lain daripada Tuan M ada? Tak ada pun. No? Katalah 80. Kalau umur kita sekarang ni 60, ada 20 tahun lagi tak? 20 tahun takkan tak boleh nak habis Quran. Apa? Sehari satu ayat. Boleh. Boleh sehari satu ayat. Kena cari method lah, manhaj. Cuma kena istiqamah ya, istiqamah. Umur 80, 80 habis Quran, 81 mati. Cantik lah. Mati sebagai orang yang hafal Quran. Okey lah. Masuk kubur menghadap Allah Ta'ala, Quran dalam dada. Tak payahlah gelaran Al-Hafiz, kita pun tak mau, tak payah ambil Al-Hafiz, tak apa. Kita kena tu. At least kita sampai masuk menghadap Allah, Quran dalam dada. 30 juzuk Al-Quran. Cuma kena istiqamah. Tiap-tiap hari kena baca, kena ulang, baca. InsyaAllah boleh. Tu. Tu kelebihan Quran. Tiba-tiba main si Mamat ni nama apa ni? Ibnu Rawandi. Dia kata kalam Aksam bin Saifi ni, dia kata lebih bagus dan lebih manis daripada sebahagian ayat dan surah Al-Kautsar. Ni orang tak faham ni orang ni. Tuan-tuan, Aksam bin Saifi ni siapa dia? Dia adalah seorang tokoh Arab yang terkenal sebelum kedatangan Islam. Ni nama Aksam bin Saifi At-Tamimi. Dia seorang yang bijaksana, pemimpin daripada kabilah Bani Tamim. Ni Aksam bin Saifi tadi ni. Dia terkenal kerana kebijaksanaan dia, kefasihannya berpidato, cakap. Orang fasih cakap. Memang orang Arab ni kalau cakap fasih sungguh macam sedap. Saya dulu waktu di Mesir kan, saya dulu dengar apa ni dalam kuliah-kuliah, kadang-kadang buka TV tu kan, dulu dengar Syekh Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim kan, SV kepada bekas mufti Kedah tu kan, Datuk Badruddin Haji Ahmad tu. Datuk Badruddin buat master hadis dulu ni di Azhar. Datuk ni lah, inilah Syekh, dia punya supervisor dulu ni bidang hadis, bekas rektor Al-Azhar dulu. Syekh Ahmad Omar Hashim, dia biasalah orang Arab ni kalau dia cakap dalam TV ke apa, dia cakap biasa, bahasa dia cakap tu bahasa Arab pasar tu lah, bahasa Ami gitu lah. Satu hari saya dengar dia ceramah berkaitan dengan mereka buat maulid Nabi begitulah kot, di Masjid Husin begitu. Dia salah seorang pemidato dia. Setengah jam dia cakap lebih kurang gitu. Allah Tuhan, sedap tuan. Dia cakap bahasa Arab fusahah, sedap tuan. Bahasa dia indah, cantik, tersusun bercakap satu. Kita dengar rasa puas. Meremang bulu rumah, setengah jam dia cakap meremang bulu rumah. Oh, dah sedap sungguh cakap. Sebelum ni bisa dengar dia cakap bahasa Arab, sembang bahasa gitu kan. Dengar dia pidato, masya-Allah. Sedap sungguh. Kita masya-Allah dah. Patut dia pun tak pernah cakap dah. Pasal kita dengar pun kita yang bukan orang Arab ni faham sikit-sikit, reti sikit. Bila guna bahasa standard, bahasa buku ni memang sedap lah. Kita reti lah, pasal kita memang dah belajar bahasa tu sejak daripada tingkatan 1 lah. So, jadi mana dah dengar tu rasa Allah, puas hati. Tambahlah kalau ahli-ahli bahasa jenis macam ni. Tuan bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliah tu diceritakan, ketika Nabi Muhammad 30 lebih ke atas tu, sebelum datangnya wahyu tu, Nabi sendiri pun pernah terpesona mendengar pidato yang disampaikan oleh apa nama dia tu, Sa'idah Al-Ayyadi tu kan. Tu salah seorang pemidato Arab di zaman jahiliah dulu yang terkenal. Kita duk hafal dulu dia punya pidato dia tu kan. Ayyuhan nas isma'u wa'u man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at lailun dajin wa naharun sat. Dia punya pidato dia tu tentang memperingatkan manusia tentang kedatangan kematian dan kehidupan selepas mati. Dikatakan beliau ni adalah salah seorang daripada orang yang beriman di atas syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bukan penyembah berhala.
Qis bin Sa'idah Al-Ayyadi nama dia. Itu. Nabi kita kata duduk atas unta, nak ada kenderaan lah kita kata. Dengar dia pidato. Nabi pun kagum dengan kefasihan beliau berpidato tadi ni. So Aqsam bin Saifi At-Tamimi ni salah seorang daripada orang yang bijaksana. Bila bijaksana ni kalam dia hikmah kan, kalam hikmah. Macam Luqmanul Hakim kan. Luqmanul Hakim tu ikut riwayat dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Tapi cakapannya sangat-sangat bijaksana. Sampai Quran sebut dalam kisah beliau dalam Al-Quran tadi ni. Artinya memang orangnya bijak, orangnya cerdik, orangnya sangat-sangat hebat. Yang keluar ada mulut beliau tu hikmah. Biasanya tuan-tuan kan, kalau orang yang cakap hikmah tadi ni, biasanya dia tak cakap banyak. Orang yang tak merapu, tak buat benda-benda yang kotor, cakap kotor, biasanya macam tu. Man imtana'a fudul al-qaul, barang siapa yang memperjaga diri dia daripada fudul al-kalam, percakapan yang sia-sia, munihal hikmah, maka dia akan dianugerahkan kepadanya hikmah di ucapan dia. Barang siapa yang jaga mata daripada pandangan yang sia-sia, pandangan yang tak perlu pun dia jaga, tambahlah perkara yang haram, maka dia anugerah padanya al-firasah, dia anugerahkan padanya, dia panggil apa tu? Kasyaf. Setengah orang gitu. Jadi Aqsam bin Saifi At-Tamimi ni orang bijaksana. Dipercayai dia ni hidup pada penghujung zaman jahiliyah, dan dia sempat mendengar berita tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Cumanya tak pasti. Tak pasti sama dia beriman atau tidak, tak pasti. Dia hidup di zaman-zaman akhir tu. Ada yang kata dia sempat bertemu dengan zaman risalah Nabi Muhammad tadi ni. Jadi walaupun dia ni hidup zaman jahiliyah, banyak kata-kata hikmahnya yang selari dengan nilai-nilai Islam. Contoh antaranya ialah mengutamakan akhlak yang mulia. Beliau menegaskan bahawa kemuliaan seseorang tetap pada akhlaknya, bukan pada keturunan ataupun harta. Ini pandangan atau ucapan Aqsam bin Saifi tadi ni. Dia menyeru pada keadilan. Seorang pemimpin adalah berlaku adil dan tidak zalim kepada rakyatnya. Mementingkan ilmu dan kebijaksanaan, menjaga lidah, jaga lidah. Sebab lidah ni punca bila berlaku musibah dan sebagainya. Kan orang tua kita kata kan, kerana lidah santan binasa kerana apa? Kerana betul ya gitu. Kerana lidah badan binasa kan. Gitu lebih kurang. Tu. Berfikir sebelum bertindak. Fikir sebelum tindak. Antara kata-kata hikmah beliau, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak cakap, banyaklah kesalahannya. Ini macam hadis Nabi lah. Nabi pun pernah sebut macam ni juga. Jadi memang dia orang yang terkenal, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang hebat dan sebagainya. Jadi ahli pidato pula, cakap pun sedap. Jadi si nama apa ni, Ibnu Rawandi ni dah melampau sampai meletakkan kalam Aqsam bin Saifi lebih bagus daripada ayat dalam surah Al-Kautsar. Ini yang melampaunya. Kalam manusia macam mana hebat pun tuan-tuan, tak boleh menandingi kalam Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun kalam manusia. Nah, oleh kerana itu setiap umat harus hati-hati membaca buku dan kitab-kitab di mana tidak mustahil kadang-kadang terselit atau diselipkan faham-faham Mu'tazilah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu bila kita katakan dulu kan, bila kita sebut bila kita nak panggil guru mengajar ke apa, kena tengok juga latar belakang guru tu macam mana. Bukan kita tak bagi orang mengaji dah, bukan tak bagi belajar, tidak. Kadang-kadang dia masukkan secara halus tanpa kita sedari fahaman-fahaman dia yang boleh menyebabkan masyarakat salah faham. Tuan-tuan, kita ni kena berpegang pada Quran dan Sunnah. Betul tak salah tuan. Tak salah. Yang lain tak boleh pakai tuan. Takkanlah kita nak utamakan guru kita lebih daripada hadis Nabi tuan. Takkan kita utamakan guru kita lebih daripada kita nak ta'assub pada guru kita. Kita tinggalkan Quran dan Sunnah. Besar macam mana pun kita, imam macam mana pun kita tetap manusia yang kita akan salah.
Betul tak kalam tu? Betul, betul. Tapi dalam konteks pengajian ilmu yang kita dapat ni memang dia bersambung sanad guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kata guru kita maksum, tidak. Tapi penasiran yang dibawa oleh ulama-ulama tadi ni, itulah yang menyebabkan kita boleh memahami Quran dan Sunnah. Kita nak faham Quran dan Sunnah dengan cara apa, tuan? Tak boleh kita faham. Bahkan kita tak ada kemampuan untuk faham Quran dan Sunnah secara langsung. Mesti melalui pahaman yang dibawa oleh ulama-ulama yang muktabar. Maka tak boleh pisah kita ni dengan para alim ulama, tuan-tuan guru dan sebagainya. Dia suruh nak ajak kita pegang Quran dan Sunnah, suruh ikut pandangan kita sendiri. Hang baca Quran, hang faham ambil itu maksud dia. Walaupun ayat tu tengok betul, kita kena pegang Quran dan Sunnah, tak boleh ada kalam lain lebih utama Quran dan Sunnah, tu betul. Tapi cara dia nak buat tu salah. Itu disebut sebagai kalimatu haqqin uridu bihal batil tadi ni, kalimat yang benar. Tapi yang dia nak daripada kalimat tu yang dia bawa tadi ni ialah benda yang salah. Tu yang Sayyidina Ali tengok waktu perang dengan puak-puak apa ni? Perang Siffin tu kan. Ada. Dia bangkat Quran tu, letak Quran di ujung tombak, beritahu kata, "Nuridu tahkima kitabillah." Kami nak berhukum dengan kalimat, dengan kalam Allah. Betul lah tu. Tapi dalam konteks yang tak betul digunakan. Sebenarnya digunakan kalam tu sebagai helah sahaja. Helah kerana dah nampak nak kalah dalam peperangan. Itu je sebenarnya. Ya akhirnya berlakulah. Orang lain tak faham, tak faham. Bila Sayyidina Ali, bila apa kita kata apa, Sayyidina Ali teruskan peperangan, tentera-tentera hak lain ni tak setuju. Dia kata, depa dah angkat Quran dah. Takkan kita nak lawan Quran? Orang nak kepada tahkim Al-Quran, berhukum dengan hukum Al-Quran. Takkan kita nak lawan Quran kot? Betul lah tu. Tapi dia tak nampak helah di sebalik tu. Sama macam yang dikatakan oleh golongan Khawarij tu. Khawarij kata tu jugalah. Kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Betul lah tu. Kita berhukum dengan hukum Quran. Habis semua dia hukumkan kafir, habis semua. Siapa yang tak setuju dengan dia, Quran tu ikut kepala dia. Sama lah ni pun macam tu. Kita kenalah kembali dengan Quran dan Sunnah. Betul tadi, betul. Sikit dia masuk kalam dia. Lalah kita pun tinggal. Kalau ulama semua kita pun tak boleh pakai kalam ulama, tak boleh pakai ulama pun bukan maksum dan sebagainya. Keluar mai ada kita tadi ni. Pasal apa? Terpengaruh dengan yang benda yang salah. Jadi bukanlah terus main mengajak cakap benda tak betul dah. Orang hak yang nak bawa fahaman tu dia cerdik ke? Bukan dia bodoh. So dia masuk sikit tanpa kita sedari. Lah Tuhan duduk di atas. Macam ni ya. Mana macam ni ya. Quran dah sebut dah Tuhan duduk di atas langit dah. Kita nak lawan macam mana tuan? Quran sebut dah Tuhan tu ada tangan, ada kaki, turun mai daripada langit ke langit dunia. Kita lawan macam mana lagi dah? Quran sebut. Dalam masalah ketuhanan kita nak percaya apa? Nak percaya Tuhan kan nak percaya akal kita? Ini dia. Kita pun fikir betul juga. Dalam masalah hukum kita pakai Quran, takkan dalam masalah akidah ketuhanan kita nak tolak Quran, nak guna akal kita. Ulama-ulama lain yang tolak ni semua pakai akal. Guna falsafah Yunani. Kita baru mengaji ya. Betul ya? Betul ya? Kita pun tolak. Tak tahu kita kena game. Ulama-ulama menafsirkan Al-Quran tu dengan cara yang betul. Kita yang salah faham, kita yang tak faham, kita kata ulama-ulama guna akal. Sebab tu orang kata nak mengaji kena tengok guru tadi ni bukan maksudnya ni dah. Supaya kita tak terpengaruh dengan fahaman guru tu yang Imam Muslim masukkan dalam kitab dia Muqaddimah, kitab Muslim tu kan. Muqaddimah Sahih Muslim tu. Kalam Ibnu Sirin rahimahullah. Inna hadzal ilma din. Ilmu hadis ni berkaitan dengan ilmu hadis lah. Secara umum ilmu lah. Ilmu yang kita pelajari ni adalah din, agama. Ya, asas agama kita. Kita nak berakidah, bertauhid, berkeyakinan dengan Allah Taala, kita nak beribadat ni adalah agama. Agama ni asalnya ilmu itulah kita pelajari tu. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Hati-hati, tengok dulu. Nilai dulu. Daripada siapa kamu ambil ilmu kamu tadi ni?
Hari ni setengah orang dia gunakan kemasyhurannya. Inilah ustaz-ustaz yang masyhur, dia kata. Ustaz-ustaz yang masyhur, yang terkenal dalam media sosial hari ini, yang diterima oleh rakyat Malaysia sebagai orang yang alim dan berilmu. Dah dia ramai ya, rajin dia buat TikTok ke apa, ramai orang ikut. Kalau betul, alam masalah, tak nak silakan. Elok betul, silakan tuan. Ambil je lah, ikut je lah. Bagus. Tapi kalau salah, itu yang kita takut tu. Kita pegang dia kemasyhuran dia dan sebagainya, sedangkan yang dia bawa tu benda yang salah. Jadi sebab tu dia tanya, setiap umat Islam harus hati-hati membaca buku dan kitab-kitab di mana tidak mustahil kadang-kadang terselit atau diselitkan faham-faham Mu'tazilah yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Hari ini lagi susah kan? Kalau dulu yang bawa fahaman-fahaman macam ini kita boleh kenal. Gelaran digelar sebagai Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Kalau dulu yang bawa fahaman-fahaman yang sesat, golongan-golongan yang memang tentang Islam, yang lawan Islam, yang kritik agama Islam dan sebagainya. Tapi bayangkan yang mai bawa fahaman yang salah tadi ni, yang pakai jubah, yang pakai serban, yang pegang sugi, yang letak syal atas bau, dan kata apa, pegang tasbih, sama lah. Bahkan lebih menakutkan lagi, ada gelaran degree dalam bidang pengajian Islam, masters dalam bidang kajian hadis, PhD dalam bidang falsafah Islam contohnya, akidah Usuluddin ke apa ke. Bahkan pegang jawatan-jawatan yang besar, pensyarah di bidang pengajian Islam di sekian-sekian tempat. Profesor, sampai kepada gelaran profesor lah dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang hadis, dalam bidang akidah. Bentang atas kerja, Tuhan berkaki, Tuhan bertangan. Ini bukan cakap biasa, memang dah berlaku dah di negara kita Malaysia. Profesor, tak payah sebutlah nama. Bentang atas kerja, Tuhan berkaki, Tuhan bertangan. Dan yang lebih nakutkan, kita gunalah ni sebagai inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus salih, akidah para sahabat. Oh, tuan, cukup menakutkan tuan. Bayangkan kalau orang yang tidak ada asas akidah yang betul, yang tak pernah mengaji dan sebagainya, baru nak kenal, baru nak mengaji, baru nak dekatkan diri pada agama dengan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul lah ni. Inilah akidah para sahabat Nabi. Tengok pula yang tulis, yang cakap tu adalah PhD dalam bidang hadis. Sekarang ni memegang jawatan sebagai pensyarah kanan, profesor di bidang sekian-sekian universiti, pengajian sekian-sekian. Takkan tak betul lagi tuan-tuan? Betul dah lah tu. Kita bidang apa? Kita bidang engineering. Hang bidang apa? Hang bidang kedoktoran, hang bidang perniagaan, hang bidang ni. Ni yang cakapnya orang memang bidang yang tu. Sejak daripada sekolah rendah mengaji hak ni dah. Sekolah rendah Seri tu, sekolah rendah Islam, maksud sekolah menengah Islam. Pi ke kolej-kolej yang Islam, pi ke universiti-universiti Islam. Balik mai sampai bidang PhD. Daripada kecil sampai besar bidang Islam. Takkan tak betul lagi kot. Tengok latar belakang pula, pernah mengaji pondok pula. Betul dah ni. Susah. Zaman lah susah. Dia mai kesesatan tu serupa semut yang hitam jalan di malam yang gelap atas batu hitam di malam yang gelap. Tak apa. Kita pun tak nampak. Kalau dah macam tu, takkan kita tak tahan kan? Kita akan bertahan. Kita akan tahan. Ni hak betul ni, cuba tengok ni. Cuba tengok. Itu yang saya kata dulu. Saya duduk tengkak kawan dalam bilik dulu ni, waktu duduk ni dulu ni. Kawan dulu. Tengkak kawan. Okey ni. Dia kata ni syekh ni lebih masyhur ni. Syekh ni lebih masyhur berbanding dengan ulama-ulama yang lain. Dia dikira masyhur kawan tu ya. Jadi kita kena pegang pandangan dia yang lebih masyhur. Ibn Taymiyah ni lebih terkenal. Ulama semua kenal dia. Ulama-ulama semua puji dia. Saya kata kalau hang nak kira masyhur lah, mai lagi ulama yang masyhur yang lebih terkenal kata. Apa tu, Michael Jackson lebih masyhur daripada Syekh Qardawi, kira masyhur. Jadi itu yang masalah tu. Masalah orang cara kita fikir tadi ni. Jadi ini peringatan daripada syekh kita lah tentang
tentang buku-buku yang kita baca. Sebab tu setengah-setengah ulama tak bagi kita baca buku ni, jangan baca buku ni. Buku Ibnu Arabi jangan baca contohnya. Bukan Ibnu Arabi itu sesat, tidak. Pasal takut dia khatiri, takut-takut kita salah faham. Nak baca buku dia kena mengaji lah, mengaji. Cari guru yang betul-betul guru, yang betul-betul faham. Tu. Baru kita boleh bulan, betul boleh baca dan sebagainya. Kitab Futuhat Makkiyah tu lama tak pergi baca. Tak pergi baca. Kita ingat tak yang Syekh mai sini dulu, nama apa? Syekh Syriah. Syekh Muhammad Latif Al-Farfur, ingat tak? Syekh Muhammad Latif bin Syekh Muhammad Saleh Al-Farfuri rahimahullah ta'ala. Ulama besar. Syekh Wabah Zuhaili pun ambil ijazah dengan dia. Wabah Zuhaili ambil ijazah dengan dia. Yusuf Qaradawi pun anak buah dia aja tu maknanya. Yusuf Qaradawi lah. Syekh Farfur, alim orang hebat. 3-4 kali ulang baca Futuhat Makkiyah. Tapi dengan guru dia, Syekh Qattani Al-Makki, kata salah saya. Dia baca dengan guru dia. Tak apa. Guru dia pula bukan calawang, ulama hadis. Ulama hadis Qattani, Muhammad Maghrib. Ulama hadis, ulama besar. Dia boleh ulas macam mana yang sebab karangan Ibnu Arabi rahimahullah ni, di waktu dia hidup tu dah berlaku dah sis. Orang dah tipu. Orang masukkan benda yang tak betul. Kan zaman tu zaman nusakh, tulis tangan ya. Ada orang yang masukkan benda-benda tak betul dalam kitab karangan beliau waktu dia hidup. Jadi orang pernah tanya dia, ni direkodkan oleh Al-Imam Syarani. Orang tanya dia, betul ke hang tulis macam ni? Dah, dia kata, ni buku hang ni? Ya, kitab ni kitab aku. Contohlah kita ada kitab Fususul Hikam. Ya, Fususul Hikam tu kitab aku. Futuhat Makkiyah tu buku aku. Ni yang tulis ni bukan aku tulis. Aku tak nak tulis macam ni, dia kata. Waktu dia hidup, bayangkan lepas dia mati. Tu kita takut. So nak baca macam mana? Kena cari orang yang ahli dia. Orang yang ahli dia boleh. Pasal lah ni kalau orang yang setengah-setengah orang yang tak ada amanah ilmiah, dia tipu ya buku. Kita Imam Nawawi tentang kita Al-Azkar Imam Nawawi tu orang tipu tak? Dicetak lah. Dicetak, dia ubah. Imam Nawawi tulis faslun fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab fasal menceritakan tentang masalah ziarah, zikir pada masalah ziarah kubur Nabi. Artinya mengikut Imam Nawawi, ziarah kubur Nabi itu hukumnya sunat. Sebab tu dia letak bab tu, bab pada menyatakan ziarah kubur Nabi. Mai dicetakkan Saudi, ada satu maktabah tu dicetak tahun bila tu, dia ubah bab fi ziyarati, bukan kubur Nabi dah, fi ziyarati Masjidin Nabi. Gitu ubah tu. Kubur dia ubah Masjid Nabi. Jadi yang dituntut tu ialah ziarah Masjid Nabi sahaja. Cuba tengok Imam Nawawi tulis. Kalau boleh ziarah kubur, tentulah Imam Nawawi tulis kubur dah. Ubah. Ulama dia letak, ulama tuan-tuan, detailnya macam supaya kalimat dia pilih pun ada maksud dan makna. Kalau kita pelajari haluslah. Kan? Yang letak tajuk, letak bab, semuanya ada maksud dan makna. Imam Syafi'i ketika dia nak tulis buku kan, nak tulis buku tentang, dia sampai di kota Mesir, di kota Kairah tu, dia tengok pengikut mazhab Maliki ta'assub sangat dengan Imam Malik, sampai mazhab lain semua disalahkan. Macam mana dia nak buat ni? Dia nak bagi tahu Imam Malik ni pun mazhab lain sama macam mazhab Malik juga. Tak boleh sampai nak ta'assub sampai macam tu, sampai kita ta'assub sampai kita salah ke hal lain. Maliki Hanafi tak betul, Hasan Basri, semua pandangan lain semua salah tak betul. Yang seperti satu ya Malik maksum. Bagi pangkat macam tu pun. Dia buat macam mana? Dia pun karang buku, dia pun buat main hujah yang tunjukkan kesalahan Imam Malik tu. Tani tak betulnya, sini hujah Malik tu, ijtihad Imam Malik ni salah gini. Tu pun dengan berat hati boleh buat. Pasal apa? Pasal Malik tu guru dia. Waktu nak letak tajuk kitab tu, anak murid cadangkan, letak tajuk Akhta'u Malik, kesalahan Malik. Tak boleh tu. Mana boleh buat tu dia. Akhta'u Malik tak boleh tak. Tak beradab dia. Tu dia. Lah nak buat macam mana? Ikhtilafu Syafi'i wa Malik. Ikhtilaf perbezaan Syafi'i dengan Malik. Tak boleh. Dia ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Buh nama Imam Syafi'i dulu. Buh nama Imam Malik dulu. Ikhtilaf perbezaan Malik dengan Syafi'i.
barulah dia setuju. Tu pun berat hati tu. Nak buat tajuk tu pun berat, fikir 3-4 kali. Entah nak keluar tajuk tu. Supaya jangan sampai tajuk tu merendahkan Imam Malik. Patut buruk dia. Cuma nak cerita juga Imam Malik pun ada nantinya lah ambil pendapat, ambil tajuk perbezaan pendapat Imam Malik dengan Syafi'i. Artinya nak faham tak? Perbezaan ni benda yang normal lah berlaku di kalangan para ulama dan sebagainya. Jadi bukan benda yang pelik. Tak boleh kita nak ta'assub sangat sehingga kita nak nyalahkan pandangan yang lain, tak boleh. Gitu. Jadi dia nak, artinya pemilihan kalimat, pemilihan kitab, tajuk, semuanya ada maksud dan makna. Bukan saja letak ada. Pasal apa dia letak bahag, pasal apa tadi dia letak faslun, pasal apa tadi dia letak faedah, pasal apa tadi dia letak paraun. Tu semuanya ada sebab-sebab. Kenapa tak bab saja, semua bab satu, bab dua, bab tiga. Bukan tentu. Kita pakai gitu je dah daripada. Setiap letak tadi ni ada maksud dia, ada maknanya. Ada dalalahnya, ada yang dia nak beritahu. Apa masalah letakkan persoalan ni di bawah tajuk masail. Masalah apa? Letak faedah apa? Adalah benda tu. Cuma kita kerana kita tak faham dan sebagainya. Mai kita hari ni kita ubah habis kalam-kalam ulama tulis. Kalau tak setuju pun sebab tu ulama hati-hati tau. Kalau kita tak setuju, contohlah kitab tu kita tengok ada salah kan, jangan ubah kata asal. Letak note di bawah tu, la'alla shawab, mudah-mudahan yang benarnya gini. Jangan ubah tulisan hak saya tu, guru tulis yang pengarang tu tulis tadi ni. Pasal apa? Pasal mungkin kita tak faham apa yang dia nampak, kita tak nampak. Kita ubah, kita seleh buah kita punya. Oh, tak boleh, salah. Tulis bawah tu la'alla shawab, mudah-mudahan yang benarnya macam ni. Gitu. Boleh tentu lagi benar kita tu kan. Suka berdebat. Ini salah satu daripada perangai orang Mu'tazilah. Nanti kita tengoklah temu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsi. Yang baik dari Allah Ta'ala, salah silap, kasar-pasar, mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limu'allimina لأزواجنا ولأهل بيتنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك.